Okey, result keputusan terkini PRN di Johor. Barisan Nasional menggondol 49 kerusi daripada 56 kerusi yang ditandingi. So, okey. Macam mana? Tu, macam mana? Tunaikanlah janji, kan? Dah janji kot, kan? Berani cakap, berani buat, macam? Tapi nanti dulu, jangan dulu. Sabar, Sat. Jangan dulu. Settlekan apa yang patut dulu, ya. Settlekan semua projek-projek dulu, ya. Pastikan semua kerja dah selesai dululah, ya. Baru letak jawatan. Luar di Persatuan. Jadi janganlah cakap besar sangat, ya. Saya tak mau menyentuh orang, tinggal lagi kalau dia dah mencabar-cabar kita. Kalau dia nak letak jawatan, letaklah jawatan. Menang Johor pun saya Perdana Menteri, kalah Johor pun saya Perdana Menteri. Sahabat saya dekat luar sana, especially orang Johor, ya. Hari ini adalah hari penentuan, hari yang cukup bersejarah, hari di mana orang-orang Johor akan menentukan siapa bakal pemimpin yang mereka akan pilih lah. Harapan saya sendiri sebagai orang Johor, saya minta satu je lah. Saya minta BN kekalkan penguasaan di Johor, terus memimpin, ya, mengekalkan tampuk kepimpinan di Johor di bawah Dato' On. Harapan saya macam tu je lah. Okay? Saya minta BN kekalkan di Johor, kerusi PAS bertambah dan Pakatan Harapan dihancurkan. Minta maaf kalau mana-mana ceplos yang trigger dengan statement saya ni. Sorry lah tuan-tuan, saya kena berlaku jujur lah. Saya ulang lagi sekali, BN kekal di Johor, PAS dapat meningkatkan jumlah kerusi kemenangan dan Pakatan Harapan kalah besar di Johor. Itu harapan saya lah. Dan saya akan justifikan setiap statement saya ni tuan-tuan. Dan saya harap mesej saya ni sampai kepada orang Johor. Dan mungkin anda boleh kongsikan konten saya ni supaya didengari oleh semua orang Johor lah. Pada hari ini, hari pengundian ni. Kenapa BN perlu kekal dekat Johor tuan-tuan? Kerana Johor dan BN ini macam isi dengan kuku lah. Johor ni tempat kelahiran UMNO. Johor juga tempat di mana BN ditubuhkan. Johor ni tempat di mana UMNO tu lahir, di bawah Dato' On Jaafar dulu, ya. Diteruskan legasinya oleh Hishamuddin. Kemudian sekarang cucu beliau, ya, Dato' On menampuk kepimpinan dekat Johor ni. BN dengan Johor ni cukup sebati. Itu sebabnya kenapa BN perlu dikekalkan. Dan antara faktor lain juga kerana kepimpinan BN di bawah Dato' On ni disukai, digemari oleh istana. Dan saya rasa Sultan Johor membuat tindakan yang bijak kot untuk memilih Dato' On ni sebagai Menteri Besar. Justifikasi yang kedua, kenapa PAS perlu meningkatkan kerusi kemenangan? Dia bukan untuk membawa gelombang hijau saja tau dekat Johor, bukan itu saja. Yang paling penting untuk memperkuatkan PAS dan Perikatan Nasional ni sebagai kingmaker di Johor. Supaya semua orang dekat Malaysia ni nampak pengaruh PAS ni macam mana. Dia bukan saja kuat di Pantai Timur, tapi juga ada sokongan walaupun di sebelah selatan, especially Johor, yang menjadi kubu kuat BN selama ni. So kemenangan PAS ni, dia mungkin tidak akan mampu untuk menubuhkan kerajaan negeri, kerana bukan semua pun kerusi dekat Johor ni PN akan bertanding. Mustahil tuan-tuan, unless kalau PAS bergabung dengan mana-mana coalition lah. Dan PAS pun dah keluarkan kenyataan, kalau in case mereka diperlukan sebagai kingmaker, sebagai penentu ataupun mencukupkan jumlah kerusi, PAS dengan tangan terbuka mengatakan mereka sanggup. Tapi itulah, ada juga pihak belah sana yang mempermainkan isu statement daripada Dato' On mengatakan bahawa mereka takkan bergabung dengan PAS. Itu pun dah jadi modal ke? PAS tak minta bergabung, PAS tak harap pun. Cukuplah dengan Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan. PAS dah pegang 4 negeri kot. Tak perlu rasanya. PAS cuma menyatakan sokongan dekat mana-mana kerusi yang mereka tak bertanding supaya penyokong PAS tu sendiri mengundi Barisan Nasional. Sebagai contoh, kalau orang PAS ada satu kerusi tu yang mana PAS tak bertanding, diorang nak undi siapa? Nak tak nak kena undi juga, betul tak? Itu tanggungjawab rakyat. So PAS sarankan undi parti yang kurang mudarat, BN sama ada bergabung ke tidak tu, itu option lain. Okey, justifikasi terakhir, kenapa PH perlu kalah besar dan kalau boleh dinyahkan daripada Johor ni. Banyak sebab dia tuan-tuan, terlalu banyak untuk saya nyatakan dekat sini. Takut video saya sampai 10 minit. Antara salah satu sebabnya kerana modal kempen politik yang murahan. Faham? Duk meratip Najib lagi, menggunakan sentimen seolah-olah macam kalau BN menang Najib akan dibebaskan, mengatakan kalau BN menang ni negara akan disakau. Modal lama lah tuan-tuan. Ini modal lama ni. Engkau daripada 2018 sampai lah ni, mentaliti pembangkang tu kau masih bawa lagi. Punya hina tak hina ni. Hamba Allah si Najib tu dekat penjara dah pun.
dah serve hukuman dia dah pun. Yang korang dengan si ceplos-ceplos ni duk meratip benda yang sama dah kenapa? Itu baru satu ada banyak lagi benda-benda lain lah. Isu-isu sensitiviti orang Melayu dan macam-macam lagi tuan-tuan. Pelaksanaan UEC dan hampir pastinya berpunca daripada roket lah. So harap justifikasi saya jelas. Saya bukan nak menanam kebencian, tidak. Tapi saya cuma nak memberikan peringatan kepada orang-orang Johor. Apa sebenarnya pilihan yang terbaik untuk anda lah. Tapi paling penting, in the end, undi itu di tangan anda. Pilihlah pemimpin yang terbaik, yang anda rasakan sesuai untuk kawasan anda. Sebenarnya tak kisahlah anda undi siapa sekalipun, muda ke, bersama ke, Perikatan Nasional ke, BN sekalipun. Dalam pemahaman kita, tak kisah, asalkan bukan PH. Itu je. Syukran jazilan. Result keputusan terkini PRN di Johor, Barisan Nasional menggondol 49 kerusi daripada 56 kerusi yang ditandingi. So dengan keputusan ni, BN secara rasminya menubuhkan kerajaan negeri lah. Saya dah jangka dah, saya dah expect benda ni tuan-tuan, dan saya dah buat 5-6 konten mengulas benda yang sama, bahawa BN akan menang besar. Malah saya jangkakan juga PH akan mengalami kekalahan besar dan kehilangan banyak kerusi di Johor. Kalau dalam PRU sebelum ni, PH menang 22 kerusi. Masih ingat lagi tak? Kali ni, mereka hanya mampu mempertahankan, berapa tu? 7 kerusi. Ambil engkau. Padan muka. Padan muka tuan-tuan. Malah ada beberapa kerusi yang DAP menang sebelum ni, BN berjaya merampas. Saya dah jelaskan, dah nyatakan sebelum ni pun, bahawa BN akan menang besar tuan-tuan. Dan ini bukan satu kejutan sebenarnya. Itu yang kita pelik sangat. Kenapa PMX sanggup datang ke Johor tau? Setiap hari tuan-tuan, berkempen. Tak pernah dalam sejarah. Diorang tahu, PH ni tahu diorang bakal kalah. Mereka sedar benda ni. Macam-macam strategi diorang buat. Berkempen dekat televisyen, social media. Meratip isu Najib. Itu semua modal politik murahan sampai sanggup hantar si Ceplos ni ke Johor berkempen. Dan si musibat Ceplos ni, 2-3 ekor ni, buat apa tuan-tuan? Setiap hari buat konten. Lepas tu konten sama pula tu. Sama duk bercerita memfitnah KJ, Datuk On, duk memfitnah kegagalan BN mentadbir Johor. Ya Allah, duk mengapi-ngapikan BN dengan PAS PN. Ceplos, balik Balik. Dah. Balik. Jangan nak buat menyemak dekat Johor tu. Kau dah kalah dah. Berambus. Saya minta sesiapa orang Johor nampak si Ceplos musibat ni, tolong perhambat balik. Semua kepimpinan PH datang Johor, termasuk dengan Menteri Besar Selangor tu. La ilaha illallah. Semua turun. Pudin Pokka, Fahmi Tikus. Buat menyemak tau. Menyemak. Dengan macam-macam cara, macam-macam fitnah yang kau buat. Kalau setakat menang 7-8 kerusi, tak payahlah. Balik je lah. Yang menang tu pun kerusi DAP, kerusi kawasan Cina. Yang kerusi Cina DAP ni tak payah cerita lah tuan-tuan. Itu semua kita tahulah. Kita boleh expect dah pun. Tapi PKR ni dekat Johor, kosong tahu, kosong. Buat malu Sedangkan PKR tu yang menerajui ni Pakatan Harapan. Lepas tu kau satu kerusi pun tak menang. Buat malu Saya minta semua, bukan Ceplos je, semua kepimpinan PKR ni berambus keluar daripada Johor buat nyemak. Ni sempat lagi ni sebelum pukul 12 nak balik ke Selangor. Please. Ciao. Bukan apa, malu tau. Malu ni kan ada nanti kan esok. Tunggu. Modal nak cover malu apa tau. PN pun tak menang kerusi dekat Johor. Tak apa, at least Pakatan Harapan menanglah juga 7 kerusi. Walaupun kerusi DAP. Tu PN PAS tak menang apa-apa. Itulah nak cover malu. Nak cover malu tuan-tuan. Standard lah tu. Tak boleh berhadapan dengan realiti yang engkau tu ditolak. Nak humbankan benda tu kepada orang lain. Sama lah. Bila tak boleh attack BN, kau bangkit balikkan isu-isu Najib. Tunggu esok, tunggu. Nak cover malu, tak apa, PN pun tak menang. Apa kaitannya pula? Lawan utama engkau ni BN dekat Johor, faham? Apapun, PH, padan muka. Saya dah jangka benda ni dah. Lepas ni, gelombang yang sama akan berjangkit ke Negeri Sembilan. Kita tunggu. Okey. Macam mana? Tu, macam mana? Tunaikanlah janji, kan? Dah janji kot, kan? Berani cakap, berani buat, macam? Tapi nanti dulu, jangan dulu. Sabar, Sat. Jangan dulu. Settlekan apa yang patut dulu, Settlekan semua projek-projek dulu, Pastikan semua kerja dah selesai dululah, baru letak jawatan, right? Ni, jangan lupa, selesaikan dulu pemberian hak milik kekal tanah ni, kepada, tahu kan? Pastikan status tanah leasehold yang 99 tahun tu ditukar kepada freehold, kepada puak-puak kau. Faham?
dah settle semua ni, alright, baru letak jawatan. Okay? Nanti dulu jangan lupa tanah-tanah rezab Melayu tukarkan dulu kepada rezab international, ya. Mana-mana kawasan perumahan hak milik Melayu ni, tanah rezab tu ditukarkan dulu kepada pemilikan bebas, ya. Baru letak jawatan. Faham? So bila kerja semua dah habis, letak jawatan tu sedaplah sikit kan. Bukan apa, sebab engkau cuma ada satu penggal je lagi ni, ya. Next PRU dah tak ada peluang lagi dah, right? Tapi cadangan saya letak jawatan lagi bagus. Tapi kalau tak nak, okey je. Bukan apa, sebab ada beberapa bulan je lagi ni sebelum merasa jawatan kau ni, sebelum PRU yang akan datang. Tapi janganlah, jangan berani sangat. Nanti dulu minta menteri kau ni, ya, ketua kau tu, jangan bubarkan parlimen dulu. Bukan apa, risiko besar. Sebab kalau bubarkan parlimen terlalu awal, takut nanti gulung tikar nanti, right? Takut tercedok nanti kang. Ya, awal sangat. Relax dulu, taburkan fitnah dulu, ya. Meratib lagi isu Najib dibebaskan. Meratib dulu isu tu, ya. BN sakau. Fitnah lagi isu PAS PN kan. Fitnah lagi PAS ni bawa unsur-unsur Taliban kepada negara kan. Dah agak-agak berjaya nak brainwash otak rakyat, baru bubar parlimen. So nak menang tu senang sikit. Tapi kalau ada maruah lah kan, letak jawatan sekarang. Bukan apa, sebab engkau yang cakap. Kalau anak jantan, tolong buat. Okey, tu je. Jangan jadi pengecut. Memang pun kita nak dia letak jawatan. Ya. Apa kena-mengena Pilihan Negeri Johor dengan Datuk Najib? Kan? Itu kerajaan persekutuan. Ini kerajaan negeri. Kalau BN menang di Johor, kita buat tubuh kerajaan negeri saja. Dan kerajaan negeri tak ada kena-mengena dengan hal ehwal di persekutuan. Jadi janganlah cakap besar sangat. Ya? Saya tak mau menyentuh orang, tinggal lagi kalau dia dah mencabar-cabar kita. Kalau dia nak letak jawatan, letaklah jawatan. Jika UMNO Johor menang besar, Najib bebas, saya letak jawatan. Hey, aku tertarik ni dengan saya letak jawatan ni. Serius ke akan letak jawatan? Betul ke? Kan kita dah macam jam-jam ni nak pilih siapa. Tapi kalau ada keluar kenyataan macam ni, aku macam rasa macam nak bagi menang lah. Baca ni pula, Alhamdulillah letaklah jawatan. Tok Mat jawab hasrat dengan komen berundur. Terima kasih Tok Mat, tolong jawab kan. Menarik kan. Menarik lah. Kita kena bagilah kena nak tengok lah. Kita nak tengok letak jawatan ke tidak. Kawan-kawan di Johor, apa kata anda? Tapi aku macam tertanya-tanya lah. Aku terfikirlah juga. Sebab dengan komen kata, kalau UMNO menang dekat PRN Johor, bosku keluar. Apa kena-mengena PRN ada kena-mengena ke dengan bosku keluar? Aku macam confused sikit. Kita ni tak berapalah pandai sangat politik kan. Kita bukan ahli politik. Kita bukan orang kerajaan. Kita ni rakyat marhain biasa. Tapi tu aku confused lah juga. Ada kena-mengena ke? Tapi keluar ke tak keluar ke, aku tak nak petikaikan lah isu tu sekarang. Yang aku nak fokus sekarang ni, aku nak tengok betul tak letak jawatan ke tidak. Kalaulah andai kata UMNO tapau PRN Johor, itulah aku nak cakap lah menteri-menteri ke ahli politik ke YB sekian semua ya. Korang ni kan kalau nak bercakap kan, boleh tak korang fikir dulu sebelum korang nak bercakap. Ini bukan zaman-zaman dulu-dulu kala tau, yang korang rasa korang boleh bercakap ikut apa yang korang rasa korang nak cakap. Zaman sekarang ni rakyat semua boleh cari info ke, boleh record apa yang kau cakap tu semua di hujung jari je. Rakyat sekarang ni dah boleh cerdik, bijak, pandai menilai tau. Jadi kalau korang rasa korang hari ni cakap A, korang kena ingat ni kau cakap apa. Jangan hari ni kau cakap A, esok kau cakap B, kang lusa kau spin ke Z pula. Sebab rakyat ni semua perhati perangai korang satu-satu ni. Termasuklah aku. Okay, so untuk rakyat-rakyat Johor, marilah kita orang kata kita bantu tengok merealisasikan hasrat dengan komen. Menang Johor pun saya Perdana Menteri, kalah Johor pun saya Perdana Menteri. Jadi bukan saya sombong, saya mau ingat sikit lah. You cakap cermat-cermat sikit lah. Ya. Wah, ini kalau orang cakap lupa. Jangan.